Selama ini kita tahu yang pasukan menjuarai Liga Eropah akan mendapat slot automatik ke Liga Juara. Tak kiralah pasukan itu duduk nombor berapa liga sekalipun, kalau juara Liga Eropah terus layak ke Liga Juara musim depan. Namun, Arsene Wenger sepertinya tidak bersetuju dengan sistem ini. Dia mengatakan yang juara Liga Eropah seharusnya layak automatik ke Liga Eropah sahaja, bukannya Liga Juara. Khasnya ketika pasukan itu berada dalam liga yang sudah memiliki 5 pasukan ke Liga Juara. Contohnya seperti Liga Perdana Inggeris musim depan. Dia mengakui bahawa insentif kelayakan ke Liga Juara itu bertujuan untuk meningkatkan daya tarikan Liga Eropah. Namun beliau bimbang ia boleh mengganggu keseimbangan persaingan, terutamanya apabila pasukan yang kurang cemerlang di Liga Domestik masih boleh mendapat tempat dalam kejohanan kelab elit Eropah dengan menjuarai pertandingan peringkat kedua. Masuk Wenger sebenarnya mudah saja. Hanya pasukan betul-betul cemerlang di Liga Domestik sahaja layak bersaing dalam Liga Juara. Ada betul juga kata Atuk Wenger ni, kalau sudah lembik di kampus sendiri, jangan harap nak power di kampung orang lain. Betul tak?